lembut. Panas. Nampak tu lembut tu. Cicah dia punya sambal ni. Nampak tu. Bismillah. So, Yes. ini masak apa? Hari ni, tak tahulah Pasu. Mak Su rasa macam nak makan pedas-pedas. Yang pedas-pedas. Pedas-pedas. Tu menu tu apa? Useng mercung. Useng pula. Useng mana pula? Apa nama dia? Mana yang makanan Indonesia tu? Oseng mercung. Useng mercung. Useng mercung tu jiran sebelah rumah. Okeylah, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badu lagi. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu resipi yang bagi peminat pedas wajib cubalah menu ni. Tapi bagi yang tak boleh makan pedas, boleh kurangkan kuantiti cili itulah. Tapi menu ni sangat simple, sangat mudah, confirm menambah nasi. Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi daging oseng mercun Mak Sila style. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk resipi ni sangat mudah. First kali Mak Su ada daging. Okey, daging ni dalam 900 gram macam tu. Mak Su dah siap rebus dengan daun salam dan serai. Lepas tu untuk bahan kisar dia, Mak Su ada 7 ulas bawang putih. Lepas tu ada lengkuas, salia, 3 biji bawang merah. Ada cili padi. Yang ni kuantiti masing-masing lah. Okey, bahan ni semua kita kena kisar macam ni. Okey, lepas tu untuk bahan seterusnya Mak Su ada serai, tomato, gula melaka, cube pati lembu, lada sulah, serbuk ketumbar, daun salam, daun limau purut, tomato serta air asam jawa dan kicap. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey sahabat, first kali minyak dah panas, kita masukkan 3 batang serai ni. Okey, kita tumis bagi dia naik aroma dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, seterusnya Mak Su masukkan bahan yang dikisar. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan daun limau purut dan daun salam. Dan kita tumis sehingga dia naik minyak. Okey sahabat, bila kita punya sambal kita ni dah pecah minyak dah cantik. Jadi kita masukkan air asam jawa. Seterusnya masukkan tomato cherry. Kalau tak ada tomato cherry boleh letak tomato biasa. Lepas tu masukkan semua sekali, serbuk ketumbar, lada putih serta bahan perasa ni semua. Kita masukkan semua. Bismillah. Okey, dan kita gaus sebati. Bau dia wangi bau aroma serai dengan daun limau purut, lepas tu daun salam tu kan. Memang wangi. Okey sahabat, tengok ni. Kita punya sambal oseng kita ni nampak tu. Dah pecah minyak, pastikan dah secukup rasa semua. Jadi kita boleh masukkan kita punya daging. Bismillah. Masukkan kicap. Ini Mak Su masuk kicap manis. Dan bahan hiasan dia cili. Ini mercun tu kan. Bila kita makan tu meletup dalam cili pumpang-pumpang. Kita gaus bati. Kalau kering boleh tambah air rebusan daging. Tapi macam ni Mak Su punya dah ngam-ngam dah. Jadi Mak Su tak tambahlah air. Okey, kita bagi daging ni serap dulu. Kita punya sambal ni. Okey besti. Nampak ni. Mak Su punya daging tu dah bersalur elok dengan sambal dia tu nampak tu. Daging pun dah empuk elok dah. Makan nasi panas ni confirm menambah. Nampak tu. Warna dia pun dah cantik. Ni maksud dia dah siap. Alhamdulillah. Ni. Daging oseng macam Mak Su dah siap. Jom Mak Su ni hidang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya bau tu. Bau dia menyengat. Alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Oseng daging mercun Mak Sila dah siap je kita makan. Okey, Mak Su nak ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tu kepedasan dia tu. Masya Allah. Bismillah. Tebus sikit.
Jom kita rasa. Okey sahabat, suapan pertama. Mak Su nak ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni memang dugaan berapa kali Mak Su letak kuali, letak bonet. Letak balik, ada 5 ke 6 kali hujan. Tak apa, demi sahabat kesayangan Mak Su. Mak Su teruskan juga untuk menu ni hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, daging lembut. Bismillah. Kalau marah kat laki ni, masak menu ni. Confirm berdesing telinga dia. Cukup rasa, pedas dia, manis, masin. Ada aroma wangi daripada serai dan daun limau pudut tu memang membangkitkan selera. Memang sedap. Okey, ni Mak Su nak tunjuk daging. Nampak tu? Oh, lembut lah. Oh, panas. Nampak tu lembut tu. Cicah dia punya sambal ni. Nampak tu? Bismillah. Padu. Sahabat jangan lupa cuba, okey, sebab rasa dia memang sedap. Bagi yang menggemari pedas, wajib cuba menu ni. Menu ni senang je. Semua bahan ada kat rumah, mudah nak dapat. Okey sahabat, ni suapan terakhir. Nampak tu? Gedik-gedik pakai daging yang ada lemak tu. Lepas tu kita panggil daging tetel tu. Memang sedap dengan menu ni. Bismillah, suapan terakhir. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana tonton video Mak Su ni, jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Su Nabado. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.